Hai, apa khabar? Baru-baru ini kita melihat di media sosial, ada pihak-pihak yang menggunakan media sosial dengan menghina institusi raja merupakan institusi tertinggi di negara kita. Ini merupakan satu pendekatan yang kurang sesuai dan ianya akan menimbulkan implikasi lain dan menimbulkan kemarahan rakyat di negara kita. Di peringkat Kementerian Perpaduan Negara juga telah melaksana banyak program-program menyedarkan masyarakat pentingnya perpaduan. Contohnya melalui kempen Cakap Baik-Baik, di mana kita menggalakkan supaya masyarakat menggunakan perkataan-perkataan yang sesuai tanpa menghina ataupun mengguris hati masyarakat kaum lain di negara kita. Dan begitu juga diadakan kempen Faham, Hormat, Terima dan Meraihkan. Baju yang saya pakai ini, gagasan Rumpun Selangor, adalah merupakan salah satu inisiatif Kerajaan Negeri Selangor dalam meningkatkan semangat perpaduan masyarakat pelbagai kaum yang ada di negeri ini. Rumpun Selangor adalah satu inisiatif yang menekankan kesatuan, kebersamaan dan identiti rakyat di negeri Selangor tanpa mengira kaum, agama atau latar belakang. Oleh itu, marilah kita semua rakyat Malaysia menggunakan media sosial ini dengan sebijak yang boleh. Jangan menggunakan media sosial ini sebagai tempat untuk kita melahirkan rasa marah atau menimbulkan rasa kurang senang kepada pihak-pihak tertentu. Malah media sosial ini ada juga menggunakannya untuk meningkatkan pendapatan ataupun tempat mereka berkongsi ilmu pengetahuan. Gunakan media sosial dengan bijak.